Mulalah DM I dibanjiri dengan desakan-desakan nak tutorial. I tak tahu tutorial sangat simple sebenarnya, tapi korang bolehlah tengok juga. Mentang-mentang nak pakai esok macam dah tak ada style lain nak buat. Tapi di tutorial kita kena post diam-diam, sepatutnya kena ikut date. Tapi kita buat macam ni je lah. So tudung ni macam biasa, shawl, tapi dia cotton yang keras sedikit. So kalau korang nampak, I lipat sahaja dekat area muka, and I lipat sebelah mata supaya muka I nampak lonjong. And yang belah kanan yang panjang tu, you pusing lah ke belakang. Nampak tak? And pin dekat area belakang. Okay, ini sangat simple. Tapi kalau korang perasan dekat area depan tu kan dia kembang. Kita tak nak yang tu. Kita nak dia kemas, kita lipat ke belakang. Macam mana nak nampak dia kemas tu, ikutlah keselesaan. Jangan sampai tercekik. Okay, kanan dengan kiri, make sure pin dekat area bawah belakang. Kalau korang nampak tu dia kembang kan. Dia gitu je. And depan tu nanti you tutup dada. Dah siap. Nanti kita tunjuk lagi proper. Sekarang ni korang tengok dulu. Ya, dia begitu je. Dia sangat cantik. Tudung from tudung ruffle. Yang ni tak launching lagi. By the way, I nak korang fokus dekat outwear I tu. I beli dekat TikTok shop je. I beli dua. Color brown dengan color black. Yang I pakai size L. Sepatutnya size M. Tapi nanti korang tanya, jeans I beli mana? Jeans ni dah lama. Tapi dia brand boycott. I tak boleh cakap. So, bag I tu CNK. Tudung ruffle. Baju TikTok shop. Beli ya. I dah spill semua. Nak apa lagi?